Dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat menebuskan duri-duri di liku-liku jalan yang menghalang kita perjalanan menuju ke pantai ini. Kita dapat merontahkan benteng-benteng musuh yang mana tehe perangkat nampak, pehe tangkap tak nampak. Kita dapat meruntuh dah ini. Sudah bukti daripada tahun-tahun yang lepas bahawanya kita ni bersungguh, kita ni satu padu, kita ni kerjasama dengan tak kena letih, tak kena lelah, tak kena susah. Alhamdulillah. Dan tak lupa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku idola kita, selaku contoh tauladan kita. Daripada sirah Rasul, daripada sejarah perjuangan Rasulullah membuat kita pada hari ini bersemangat untuk memperjuangkan agama Allah Islam. Allahu Akbar. Sedangkan kita hari ini, tanah bumi kita ni masih konflik, tanah bumi kita ni masih lagi berperang dok musuh. Tambah pula kita ni kawan kita ni risiko tinggi. Dalam keadaan lagu ni kita risiko tinggi. Berapa orang dah wanita kita jadi janda kerana suami kita sudah menunggu di syurga. Anak-anak kita yatim kerana bapaknya mencatat nama sebagai pembela Islam. Keluarga-keluarga kita miskin, kita susah bekerja seorang. Kerana itu kita sedang melatihkan sebagai muslimah sejati. Wahai ibu-ibu dikasihi sekalian, pemudi-pemudi tiang negara, kalulah kau lelaki sebagai kaki depan, kita adalah kaki belakang yang akan ikut sama ke depan. Kalulah pemuda gagah perkasa, kita pemudi semangat membara. Allahu Akbar. Hari ini kita sudah bukti dah dalam sejarah. Kita sudah bukti dah dalam sejarah. Tanah Taning ni cukup berbangga dah. Sangat bangga dan sangat suka hati atas kita kerjasama, atas kita catat jarah, atas kita ni dapat mari berkumpul sini saat akan jadi satu amalan kebaikan terus menerus ke depan lagi. Sikit lagi masa depan ni kita kena beripung lebih banyak pada ni. Depan lagi kita kena beripung banyak pada ni. Kerana himpunan kita ke depan lagi mungkin boleh menentu nasib kita masa depan. Hari ni cukup alhamdulillah. Cuba kita tengok di keliling kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang Melayu di tanah Melayu yang sangat subur. Tanah yang kita lepas butir biji buah bertubuh tinggi tak kena membaja. Kita punya sungai yang segar subur. Kita punya gunung dan bukit selaku paku bumi.